faham apa perbezaan antara rasa sakit dengan rasa takut. Antara benda yang aku tanya dekat diri aku masa aku takut sangat nak spend untuk marketing TikTok Ads ni kan, dia aku tanya diri aku sendiri, apa sebenarnya yang aku takut sangat masa awal-awal nak start belanja untuk TikTok Ads ni. And terang-terang cakap, aku takut rugi duit, aku takut burn duit aku takut spend tapi tak dapat apa-apa. And benda yang boleh dikatakan ubah decision aku and spend dalam TikTok marketing tu kan, bila aku start dengan modal kecil. Sebab aku ingat satu ayat kawan aku, what's the worst that can happen? Apa yang benda paling teruk boleh jadi? Okay, katakan kalau aku spend RM10, benda paling teruk boleh jadi apa dia? Aku rugi RM10, okay. Tapi benda yang terbaik boleh jadi apa dia? Mungkin aku boleh dapat balik pulangan RM50, mungkin aku boleh dapat balik pulangan dalam RM100, mungkin dah RM1000. Orang dah nak tahu, rezeki Allah yang bagikan. So apa yang aku buat? Okay lah, aku buat. Rasa penakut tu ada lagi. So aku start spend dengan bajet kecil tu. Okay, aku start dengan RM10. Tu je, RM10. Tak ada RM1000, tak ada RM500, tak ada RM50. RM10 je.